Laluan Cameron Highlands Gua Musang yang sebelum ini terjejas akibat tanah runtuh kini dibuka semula melalui laluan sementara yang dibina oleh sebuah syarikat perladangan. Pengguna jalan raya dikenakan bayaran RM5 sehala atau RM10 pergi balik. Walaupun ramai bersyukur laluan kembali boleh digunakan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati kerana keadaan cuaca masih musim tengkujuh dan jalan berisiko licin. Pengguna juga digalakkan memantau perkembangan semasa serta keadaan cuaca demi keselamatan. Assalamualaikum, selamat petang. Untuk info terkini bagi laluan Cameron Highland ke Gua Musang. Info terkini pada 30 hari bulan Disember 2025 Saya sekarang berada di tempat tanah runtuh dan kini kita boleh melalui satu jalan yang dibina oleh pihak syarikat perladangan Cuma untuk makluman kepada semua pengguna laluan Gua Musang Cameron Highland ke Gua Musang, kita dikenakan charge ataupun bayaran sebanyak RM5 untuk sehaluan Kalau kita pergi balik kena standby RM10. Saya pun tak tahu apa sebabnya, kemungkinan sebabnya kerana pihak kontraktor yang membina laluan tersebut Itu untuk makluman kepada semua pengguna jalan raya Gua Musang ke Cameron Highland. Sekian sahaja info terkini. Maknanya kita sudah boleh melalui jalan Gua Musang ke Cameron Highland. Cumanya kita kena sentiasa berwaspada dan berhati-hatilah kerana sekarang pun masih lagi di dalam musim tengkujuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.